What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. What's good guys? Kita bertemu lagi dalam What's Next podcast. Dalam siri yang ketujuh kali ini bersama dengan saya Hezri Yassin. Alhamdulillah. Kali ini sesi kali ini special. Sebab apa? Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi peluang sekali lagi dipertemukan dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah. Masya Allah. Cepat masa berlalu. Pejam celik. Uish, tahun dah kan. Dah Ramadan. Lepas ni raya pula. memang laju. Okey, baik. Macam biasa, tuan-tuan dan puan, siri kali ini bersama dengan saya sekali lagi, Hezri Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikuti kami ataupun boleh tonton kami melalui 3 channel ini, iaitu di YouTube WN Studio, di TikTok WN Studio dan juga di Facebook Was Selangor. Untuk siri kali ini, siri yang ketujuh bersama dengan bulan Ramadan ni, jadi kita nak sembang santai bersama dengan panel kita yang saya akan sebut sekejap lagi. Nak sentuh berkaitan dengan Ramadan, of course. Ya, sebab kita masuk bulan Ramadan, tentang puasa, tentang gerak kerja dan walaupun dalam bulan Ramadan dan sebagainya lah. Baik, untuk siri kali ini, ini saya sebenarnya teruja dapat dengan dia kali ni, dipartnerkan dengan dia. Sebab orangnya, siapa kenal dia memang tahulah, followers di social media, I think di TikTok kan ramai. Sebelum dia jadi YB, dia dah dijemput panggil dekat TV, famous tengah memasak. Iaitulah bersama dengan kita yang berhormat Tuan Jeffrey Mejan, merupakan Adun ataupun Ahli Dewan Negeri Ijuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YB. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat? wabarakatuh. Alhamdulillah. So ni nak panggil YB ke atau bro ke atau ada nama? Tak kisah. Yang mudah kalau orang biasa panggil dia, kalau apa nama, biasa orang panggil pun Wak Jeb. Wak Jeb. Sebab saya pun selesa Wak Jeb. So Betul. kadang-kadang YB, kadang Wak Jeb boleh Tak ada. no issue kan. Yang pertamanya selamat menyambut bulan Ramadan. Sama-sama kita pun Alhamdulillah. saya ucapkan selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan. Dah hari ini kita dah hari yang kedua Ramadan dah. Tapi malam kira yang ketiga lah. Malam yang ketiga. Yalah, tarawih yang ketiga lah malam ni. Yang ketiga, betul. Alhamdulillah. Cepat masa berlalu kan. Betul. Rasa macam Ramadan tahun lepas tu rasa ingat Macam, lagi. ya, betul. Apa plan first day macam mana kan. Tuk lah setahun kan. Setahun. Oh, Masya Allah. Dan kita doakan moga-moga yang menonton ni, Ramadan kali ni lebih baik daripada sebelum-sebelum ni kan. Betul. Masya Allah. Okey, baik. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, tajuk kita pada siri kali ini iaitulah antara puasa, kerja dan jiwa. Menarik tajuk ni. Oi, sedap tajuk ni. Jiwa tentang jiwa Dia apa? ada jiwa dia. Kita nak selami jiwa YB kita. Dia Allah. jiwa dia ke arah mana kan? Yelah, I'm sure ramai kalangan tuan-tuan ni yang dah kenal beliau, yang follow, tapi mungkin juga ada yang tak kenal kan. So tak kenal maka tak cinta. So, okay, macam biasa, introduction. Mungkin YB boleh perkenalkan sikit diri, latar belakang, education, membesar di mana, pure Selangorian ke? Ya, betul. Sebab dalam What's Next ni, lupa nak sebut tadi, so saya sebut sikit sebelum kembali kepada ahli panel kita. Dalam What's Next ni, kita membicarakan bukan saja politik tau YB. Baik. Kita membicarakan tentang anak muda, kehidupan, bisnes, kerjaya, kerjaya, tapi khusus dari sudut pandang Selangor. So sebab saya dah pernah kena dah sebelum ni. Ada orang komen, si botak ni bukan Selangor ni, orang Pahang lah. Sudah, IC kita 10. Kita lahir Selangor, membesar pure Selangor lah ni. So nak tahu juga, YB membesar memang orang Ijuk ke atau macam mana? Silakan YB. Okey, terima kasih saudara Ezri. Terutamanya saya nak ucapkan selamat selamat Menyambut bulan Ramadan. menyambut bulan Ramadan Ya, Alhamdulillah. kepada seluruh umat Islam, khasnya Ya. penduduk Ijuk lah. Insya-Allah. Semoga kita dapat menjalankan ibadah lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Jadi saudara Ezri maklumkan nak berkenalan. Mungkin orang dah ramai kenal tapi tapi saya tak pernah kongsi pun rasanya. Tapi insya-Allah lah malam ni saya akan cuba kongsi siapa Adun Ijuk. Of course, itu yang kita nak tahu. Baik, nama yang diberi Jeffrey bin Mijan. Nama tu Jeffrey.
Orang cakap ingat orang putih, tapi bila dengar Mijan, confirm wak dia kata. Zaman sekolah pun Boleh sama ngomong lah. Jawa kan? Isok ngomong Jawa, isok ngomong Jawa. Sitik-sitik lah. kan. Sitik-sitik. Dia punya sitik-sitik dia Allah. power. Alhamdulillah lah. Tapi daripada zaman sekolah pun memang orang dah panggil saya Wak Jeb. Melekat dah sampai sekarang. Jadi saya nak perkenalkan diri saya. Yang nama diberi ni Jeffrey bin Mijan. Berasal daripada Kampung Bukit Badung. I see. Kampung Bukit Badung di Ijuk. Ya. Saya sudah berkahwin. Alhamdulillah dikurniakan 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah. 2 lelaki, 2 perempuan. 2 perempuan. Masya-Allah. Balance. Balance. Alhamdulillah 2 pasang. Ya. Sudah berumah tangga. Syukur kepada Allah Taala. Isteri saya 1.7 kilometer daripada rumah saya. Maksudnya sebelum masa kenal dulu. Oh. So majlis ni senang lah. Dekat. Satu hari. Satu hari kita buat serentak. Tak jauh daripada rumah saya. Kalau nak diceritakan, saya ni anak Ijuk atau bukan, ibu saya orang Batu 28 Ijuk. Allah. Oh, memang mak Ayah orang saya Ijuk. orang Bukit Badung. Masya-Allah. Dalam Ijuk. Isteri saya orang Bukit Badung. Mak bapak isteri saya pun orang Ijuk. Jadi tak boleh nafikan lah. Anak Selangor Okey. You're Selangorian sama kita. Betul. Saya pendidikan awal saya Tabika Kemas Kampung Bukit Badung. Tabika Kemas. Jarak rumah saya nak ke Tabika 0.4 km mungkin. Tak jauh. Tepat dia bagi. Sebab saya selalu brisk walk. Okey. Kita dah tahu dah jarak itu ke mana kan. Kita dah tahu. Lepas tu sekolah rendah. Ya. Sekolah rendah kebangsaan Bukit Badung. Right. Jaraknya 0.6 km. Okey. Lebih kurang lah, lebih Okey, kurang. Sebab alright, okey. saya kalau brisk walk tu memang itu jarak dia. Ya, alright. Daripada itu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah agama Bukit Badung, pagi dan petang. Sekolah agama pun lebih kurang itu jaraknya sebab dia sebelah-sebelah. Sehingga darjah 6 saya sambung belajar di Sekolah Menengah Raja Muda Musa. Okey. Jarak rumah saya ke Sekolah Menengah Raja Muda Musa lebih kurang 6.5 km. Okey. Yang kita pun motor lah. Dulu naik bas 20 sen. I see. Dia punya tambang. Oh, dari rumah ke sekolah naik bas? Sekolah. Okey. Dulu Selangor bas. Ah. Itu kenangan-kenangan tu Selangor bas tu. Ya. Sekolah-sekolah yang tu. Saya sampai tingkatan 3. Right. Lepas PMR saya sambung belajar di Sekolah Menengah Vocational Sungai Buloh. I see. Tu agak jauh sikit lah. Sikit je. Sikit lah, banyak. tak jauh. Dan saya ambil SPMB waktu tu. Alhamdulillah Allah bagi keputusan yang baik. Jadi saya terus sambung ke Politeknik Ungkoma untuk ambil sijil Kemahiran ni? bukan. Sijil sijil politeknik lah. I see. STP, Sijil Teknologi Pembuatan. Ya. Selesai sahaja, saya ni datangnya daripada keluarga yang bukan berada. Kawan-kawan mungkin yalah kita je pun nak masuk universiti waktu tu tahap kita tahu kemampuan kita tak dari segi kewangan, lepas sudah di tahap pendidikan kita pun taklah baik. Jadi saya kerja dulu lepas CJ Politeknik itu lebih kurang setahun 2 bulan. I see. Saya bekerja dekat Segi Niaga Rubber Industry Bistari Jaya. Sebagai? Waktu tu saya dapat kerja dalam toolshop untuk buat machining lah. I see. Tu kawan-kawan tu ramai dekat Segi Niaga Rubber Industry di Lombong sana. Ya. Sebelah dengan Unicell. Bistari Jaya. Okey. Lebih kerja saya cari duit lebih sikit. Dapatlah mohon di Ito. Di Ito saya buat degree mechanical Mechanical engineering. Alhamdulillah 3 tahun lebih dapat transfer kredit lebih kurang
dapat lebih kurang 3 tahun lebih saya habis. Kawan-kawan waktu yang sebaya saya semua dah banyaknya dah kerja dah. Yalah. Kita Sebab kerja dulu kan. ya, saya kerja dulu, saya cari duit sikit. Alhamdulillah habis tahun 2004 ujung. 2004 ujung saya cuma grad, belum konvo saya dah kahwin. Okey. Saya dah kahwin waktu tu. Tapi dah habis lah. Dah habis. Belajar. Tapi Cuma nak belum convo. Tapi belum konvo. I see. Kami dah kahwin. Alhamdulillah keluarga saya dengan keluarga mertua saya dikenali sebagai imam di kampung Bukit Badung. Jadi dia kata jangan lama-lama, kahwin je. So alhamdulillah kata kahwin. Waktu nak konvo isteri saya dah mengandung lah. Jadi saya cari kerja dalam masa lama. Dalam keadaan yang waktu tu dalam ekonomi yang tak berapa baik, tetapi kita yakin bahawa setiap apa pun rezeki tu ada untuk anak dan untuk kita. Betul. Jadi, Setuju. banyaklah rintangan nak kita kerja, cari kerja, apa saja kerja saya dah cuba dah. Kalau nak cerita pasal bab kerja ni, insya-Allah lah. Kerja ngontrak, kerja pegang cangkul, kerja pegang mesin, kerja pegang besi, kerja welding, kerja ngecat, insya-Allah saya boleh buat. Saya tak heran kalau saya buat kerja. Saya dah lalui benda-benda macam tu. Ini baru Saya rasa kalau nak tanya testimoni saya berkenaan dengan kerja, dia punya apa tu, apa orang cakap tu, rujukan semua masih hidup. Ya. Dekat Bukit Badung. Boleh tanya. Ya. Ini baru kita panggil YB yang berkompeten. Itu saya tak heran lah. Dan satu saya suka kongsi, saya selalu kalau perasan dekat medsos saya suka cerita bab kubur. Kalau perasan lah. Kubur dari rumah saya jaraknya 0.4 kilo juga. Jadi tak jauh. Kira belakang rumah je kubur. Sebab tu daripada saya dengan kubur memang tak dapat dipisahkan lah. Daripada sekolah menengah, kalau ada kematian saya akan berada kat situ. Maksudnya YB terlibat dalam pengurusan. Saya dah daripada sekolah menengah, bukan baru-baru ni, tidak. Saya pada sekolah menengah. Kalau ialah ke masuk universiti. Maksudnya menggali kubur juga. Ikutlah ikut orang tua. Okey. Sebab tu saya dah biasa. Yalah. Masuk universiti, takkanlah kita ni kan kalau cuti adalah kita punya tugasan, kita ikut je lah. Faham. Tapi bila dah duduk kampung, dah duduk balik ke kampung, dah habis belajar, adalah nama saya dalam carta organisasi kru kubur. Cuma bezanya sekarang ni naik taraf. Dulu penggali kubur, sekarang penasihat. Walaupun situ sekadar. Orang cakap tu sekadar. Tapi sesuai lah menjadi penasihat dalam keadaan you know what to do. Sampai sekarang saya tetap saya kalau kita nak bertugas jumpa rakyat pun lebih kurang dalam pukul 9 ataupun 10 ke atas. Kebiasaannya kami korek kubur 7 pagi. 7:30 pagi sebelum orang pergi kerja, kita orang selesaikan. Alhamdulillah, saya punya kru sangat-sangat membina. Itulah orang cakap tu surga kami. Surga saya, kawan-kawan saya yang aktif dalam kerja fardu kifayah ni. Alright. Itulah Nice. lebih kurang nice. cerita saya. Kan yalah, background, kehidupan, membesar, belajar dan sebagainya. Okay, kita nak sebelum nak masuk lebih dalam, tapi nanti dulu masih lagi nak pengenalan. Okay, dia macam mana ceritanya ni, Wak Jeb? Okay, sebelum nak kepada politik tu, Wak Jeb ni juga dikenali dengan memasak. Okay, you sampai dijemput di TV, di MHI berkongsi tentang masakan. Macam mana boleh macam tu pula? I mean, yalah, mesti orang nak tahu kan. Baik. Macam mana? Saya sebenarnya masaknya Hobi. Kalau daripada politik, saya punya politik tu daripada sekolah menengah. I see. Tingkatan 3, saya dah duduk kat markas. Saya rasa tingkatan 2, tingkatan 3 saya dah duduk kat markas Bukit Badung.
apa saksi hidup pun ramai lagi yang boleh menyaksikan saya ni daripada awal, daripada sekolah menengah tingkatan 3 saya dah duduk kat markas. Kita ikut-ikut je. Suruh pasang bendera kita pasang, suruh belajar buat itu kita buat, ikut je. Okay. Alright. Jadi sampai masuk sekolah menengah, lepas tu masuk universiti, masuk politeknik balik. Bila balik saya campur pergi usrah dengan orang-orang lama dekat kampung Bukit Badung. Jadi itulah pendekatan saya dalam politik. Right. Kalau nak cerita politik lagi, sebenarnya tapi sebelum politik tu yang masak tu. Kalau masak ni sebenarnya cerita dia lah dah lama dah. Saya suka je ikut-ikut mak saya masak ke apa kan. Dan bapak saya ni kerja dia selain dulu jual sayur, dia berniaga sate. Jadi tak jauh lah kami kalau nak suruh bakar sate ke, nak suruh masak kuah sate ke apa ke, tu memang kita daripada kecil. Ya, betul. Kami dibesarkan, adik-beradik kami dibesarkan dengan hasil titik peluh ayah saya berniaga. Sama ada berniaga sayur dan berniaga jual sate. Itu tak jauh daripada masakan. Bila ada sate dah tentu pakai arang, pakai dapur kayu, pakai nak masak ketupat, tu semua kena ada. Betul. Jadi situlah. Dan cerita pakai dapur kayu ni, dia banyaknya waktu PKP. Sebab kita waktu tu tak ada apa-apa. Tak ada keluar, tak boleh nak apa. Jadi dapur ada kat rumah. Dapur dalam kat pondok tu, yang dulu bekas tu bekas arwah bapak saya masak ketupat dekat situ. Cuma saya bila saya lepas PKP tu kita upgrade balik lah. Kita upgrade balik, nampakkan dapur tu lebih kemas, lebih cantik. Dan kebetulan waktu tu kita dah macam-macam masak. Anak-anak ambil gambar, dia katakan, "Ya, boleh tak nak masuk dalam TikTok?" Waktu tu saya cukup marah. I see. Sebab waktu itu, waktu PKP, anak-anak tengok TikTok kita marah. Sebab apa? Buka TikTok joget-joget. Buka TikTok joget-joget. Saya pun tak faham. Saya mula-mula, itulah saya cakap, baru kita sedar bahawa suka jangan suka sangat, benci jangan benci sangat. Waktu saya sebenarnya benci sangat bila nak tengok TikTok tu. Sebab kita buka kan, oh apa ni? Nyanyi joget-joget. Macam mana budaya jadi kan? Oh, rupa dia bila kita TikTok ni, bila kita buka lebih 3 saat, kalau kita buka cerita masak, dia akan cerita masak aje. Jadi situlah. Dan okeylah. Ya, boleh tak kita nak masukkan ayah dalam TikTok? Kongsilah dekat orang masak-masak ke dapur kayu. Cakap jangan buat malu ayah, dia katakan. Malulah kita nak gosip-gosip benda-benda macam ni kan. Macam rasa sangat. Lalas dia masukkan, dia kata tak payah, kita masuk je lah sikit-sikit. Anak masukkan. Bila masukkan, saya pula jadi seronok. Seronok pula orang like kan. Seronoknya kita pakai apa semua kan. Jadi mana video-video yang dia dah ambil tu kita repair sikit, kita up. Wah, rupanya ramai peminat. Ramai orang mengimbau nostalgia. Senang kata tak plan lah. In fact, tak ada mula-mula tak nak. Memang kalau anak saya kena marah tu, saya rasa kesian tau. Cakap kau jangan malukan ayah. Cakap buat apa macam ni, masukkan macam ni kan. This is interesting. This is another side of story kan. Sebab betul. Sebabnya waktu kita buka masuk waktu PKP tu, bila kita buka TikTok kan dengan hiburan macam-macam. Jadi kita lara lah banyak. Kita pun taklah minat kan. Ya. Bila rupanya bila dia masukkan masak-masak dapur kayu apa semua, saya pun tengok juga. Masa tu nama TikTok apa? Jeffrey Minjan 79. Tak ada dapur kayu. Tak ada. Memang Jeffrey Minjan 79 daripada asal sampailah ni. Right. Rupanya bila kita masukkan, ramai orang like, orang tanya, masih ada lagi ke dapur kayu? Saya cakap sampai soalan kan, ya bro, janganlah nak meraih simpati untuk masak dapur kayu. Cakap saya tak meraih simpati, cuma bila saya suka tu kan, saya suka. Ada je haters. Sebab yang seronoknya bagi saya waktu tu, bila saya pakai dapur kayu, keakraban anak-anak. Anak-anak potong bawang, potong apa semua, dia tahu macam mana cara nak ni. Lala dia orang semua ikut. Dah sampai sekarang kalau orang balik asrama, nak makan apa?
ayam masak merah ke, ayam ungkep ke apa ke, itulah. Dia seronoknya ni kalau masak dapur kayu ni, bau lauk tu bau asam. Yes, tu yang kadang-kadang Lagilah suasana kampung. ya betul. Kan? Saya memang suka dan suka berkumpul, makan sama-sama. Itulah mulanya daripada saya tak suka sampailah saya suka, dan sampailah saya dijemput dengan TV3, dia orang buat rakaman dekat tempat saya. In fact, tak tahulah correct me if I'm wrong lah. Yang saya perasan lah, bila YB up video memasak with family, makan ke apa semua, lagi laju viral. I mean lagi laju. Betul. Dan lagi banyak likes compare politik. Betul. Sampai sekarang pun bila saya cerita politik dekat kerja, nak dapat like pun susah. Tapi saya letaklah dapur kayu sikit, lepas tu masak air, goreng ikan ke. Dia punya lah itu. Goreng ikan je. Nanti yang saya tak seronoknya tu, ini ke YB kerjanya masak je. Sebenarnya saya nak bagi tahulah, saya masak tak mengganggu kerja politik saya, tak ganggu pun kerja hakiki saya. Saya masak tu tak lama pun sebenarnya, 1 jam bersama dengan keluarga. Habis tu takkan YB tak boleh masak. Itulah kadang-kadang ada juga yang bagi komen-komen yang agak negatif. Tapi saya raikan. Saya tak boleh nak kita cakap tidak kan. Jadi itulah selok-belok ataupun cara kita nak main medsos, itulah dia punya. Of course. Tapi saya ada satu idea lah. Apa kata YB buat page YB Ijok masak apa hari ni? Tiba-tiba sajalah. Itu cadangan yang baik. Kan? So orang tahu, dia ni, mana yang tak tahu, dia ni YB Ijok lah. Dulu boleh masak. Dulu saya suka share resepi. Sebelum ni lah. Saya masak-masak. Kadang-kadang rajin lah masak-masak kan. Masak anak rakam. Lepas tu anak-anak edit. Ya, kongsi lah ya resepi lah. Terus saya post. Rupanya dia naik-naik cepat. Tapi puasa kali ni, sebenarnya saya tengah nak cuba. Okey. Untuk puasa kali ni saya nak keluarkan 1 hari 1 video 1 resepi. Alright. Cuba tengah cari tajuk je. Cari tajuk yang sesuai. Ada plan ni tak tentamu jemputan? Tak juga kita ke hijau boleh buka sekali. Saya sebenarnya sebelum puasa ni saya dah buat rakaman 2-3 sambil kita masak. Rakam je lah. Sambil kita nak makan kan. Hari tu minggu lepas, hari Senin lepas, contoh saya pergi belajar resepi memasak dengan resepi orang kampung di kampung Jai Steel. Saya minta izin dengan Mak Ani. Saya cakap, Mak Ani, saya nak belajar masak lauk Mak Ani masa buat rewang. Mak Ani ni famousnya dulu dia jadi ketua rewang dekat kampung Jai Steel. Kejap, nak tahu je apa antara menunya, sebab kita tahu YB pun dah terror masak banyak menu. Itulah. Masak ni dia sangat subjektif. Right, betul. Betul, setuju. Kadang-kadang cara saya masak, jangan tanya sukatan. Saya pun tak tahu sukatan dia. Contohlah saya dengan Mak Ani semalam. Hari Senin lepas saya belajar masak dengan Mak Ani. Mak Ani, sukatannya macam mana? Alah, dia kata tak ada sukatan, dia kata. Ya. Kau campak-campak aje dia katakan. Saya baru nak sebut itu ayat orang rumah saya juga. Campak-campak aje lah. Dia cuma bagi bahan yalah, yang penting ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, tapi sukatannya tak sebut. Sukatan tak ada. Cakap macam mana nak cakap? Pandai-pandai lah. Adjust lah macam dia kan. Ikut. Yes. Dia ibarat sini sebenarnya masak ni, kalau tanya saya, ni macam seni. Betul. Macam saya background seni lah, kita boleh sebut architecture. So seni ni subjektif. Dia tak boleh kata macam saya, kalau dulu masa kita belajar, kalau kita buat bangunan, kita tak boleh kata mesti ruang ni mesti besar macam ni. Tak, boleh yang ni besar sikit, boleh dia subjektif. Sebab tu saya mechanical ada sukatannya, ada luas, ada panjang, betul kan. Mula-mula jadi kan. Ya mesti figure. Dia mudah, senang kan. Kita dah ada spek semua kan. Tapi masak ni, bila saya belajar dengan setengah orang, kena ikut sukatan, kena timbang apa semua. Ini rumit. Tapi bila kita belajar dengan mak-mak ni, dengan orang-orang lama lah, serak payah dia omong, rak payah ditimbang. Cikgu belum dia kata campak.
Okay. Masa kata, sedap je. Ya. Oh, betul lah. Betul. Cuma dia kata, setiap masak tu, zahirkan dalam hati kita, sambil berzikir, Bismillahirrahmanirrahim, selawat, untuk masak ni untuk siapa, untuk kasih sayang dalam keluarga kita. Itu je betulnya dia katakan. Kalau kita masak dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang mungkin sedih, jadi dia punya dapatan ataupun keberhasilan masak tadi tu ikut kita punya emosi lah. Ya. Tapi kalau kita masak dalam keadaan kasih sayang, kita masak dalam keadaan yang tenang, bahagia, seronok. Dia itu secret recipe ya. Itulah rahsia resepinya. Kan? Kadang-kadang kita boleh je ikut sukatan tapi rasa tak. Betul. Bila kita sebab masak tu dalam keadaan mungkin tak tenang macam itu. Wah. Ini sebenarnya view kita nak tinggi ni kena sedia dapur. No, betul lah. I think kalau buat sedia dapur satu menu YB buat, katalah esok nak berbuka kan, YB masak ni, I think view paling tinggi buat snacks ni. Cuma saya nak pesan lah kepada suami-suami kan. Dia sebenarnya simple je. Masak je lah apa pun. Oh ya. Saya tak pandai YB. I mean, saya suka bukanlah bagi nasihat, bukan bagi nasihat. Kita nak siapa kita nak bagi nasihat kan. Sebenarnya dekat dapur ni, so isteri lah dia masak. Kita tak ada yang masak pun kadang-kadang. Kita datang tukang kacau ke, dia tengah masak, kita ambil pinggan, basuh pinggan sikit, basuh. Itu. Orang cakap tu basuh apa dia punya senduk-senduk dia letak kat sinki, kita tolong basuh. Itu pun dah cukup. Betul. Membahagiakan isteri kita sebenarnya. Betul. Itu saya setuju. Itu saya setuju. Kadang-kadang kita sebagai suami, sebagai lelaki, ego kita sampai ke mana? Iyalah, betul. Tapi itulah sebenarnya pengikat dalam rumah tangga kita. Wah, ini bukan setakat resepi masakan ni. Ini rahsia resepi rumah tangga. Okey, sikit-sikit sebelum kita break nanti, belum nak break. Alright. Dah mula nak masuk politik. So macam mana ni? Masak and then YB. Oh iyalah, tadi YB dah sebut kan, dari sekolah lagi dah pergi markas apa benda semua. Tapi biarlah, ramai je orang dari sekolah dah pergi markas dengan ceramah, tapi doesn't mean dia nak jadi SYB, nak into politik. Macam mana? YB macam mana boleh dah syok-syok masak, YB pula. Cuba kongsikan. Bagi saya lah kan, bila saya kongsikan kadang-kadang apalah, YB patutnya bawa pembangunan, YB kena cerita tentang itu, tentang ini. Infrastruktur lah, teknologi. Dah jadi YB masih lagi nak kongsi masak lah apa ke. Saya terus terang saya cakap, saya diri saya. Saya tidak boleh membawa watak orang lain. Betul. Saya adalah saya. Betul. Jeffrey bin Mijan, tak jauh daripada itu. Saya anak kampung. Saya rasa waktu saya masak tidak mengganggu waktu saya berpolitik. Nice. Sebab waktu saya masak pun, lepas subuh saya balik. Kadang-kadang sebelum subuh saya bangun pukul 5. Isteri saya pukul 5.30 dah masak. Alright. Okay. Kami kadang-kadang masak sama pukul 5.30. Kalau sekarang ni subuhnya lewat sikit. Lewat. Betul. Jadi sebelum saya pergi, sebelum pergi masjid ke apa ke, kita cepat-cepat masak. Sebab masing-masing ada kerja. Isteri saya cikgu. Dia akan balik lebih kurang dalam pukul 2 petang. Kami kena sediakan makan untuk anak-anak yang kami tinggalkan kat rumah. Jadi pagi-pagi tu kami masak. Kadang-kadang itulah makan kami tengah hari sampai ke malam kalau lauk tu banyak lagi. Tapi kalau hari-hari weekday ni, taklah kami pakai dapur kayu. Iyalah. Kalau weekend, weekend ni lah kami gunakan pagi-pagi, sebelum saya keluar bermasyarakat ke apa ke, average lepas subuh. Lepas subuh, kalau biasa, kalau hari-hari biasa pukul 7 dah kat rumah. Kayu ada, barang dah ada. Hidupkan apa ni, masak lebih kurang setengah jam makan. Pukul 8 saya dah, 8.30 pukul 9 dah boleh jumpa masyarakat, dah boleh bekerja dengan ni. Sebab kat dapur kayu tu, itulah waktu saya nak bergaduh ke, bermesra ke dengan anak-anak, bercakap dengan anak-anak dekat pondok
pondok usang yang kami ada. Masing-masing ada tugas masing-masing. Okey, tapi itulah bila cerita YB, itu dah nampak macam okey lah, this is my life. Tapi nak pergi go lagi menjadi wakil rakyat YB. YB nak apa? Nak ialah nak jaga masyarakat hijau ke, ataupun sebab tengok live dengan memasak tu pun dah happy, dah seronok. Betul. Itu sebenarnya terapi. Bagi saya itulah terapi. Itulah kadang-kadang kita bila jumpa dengan masyarakat ni dengan pelbagai aduan, kan? Kadang-kadang orang cakap stres, tak tahu nak buat apa. Nak menghilangkan stres, bagi saya itu terapinya. Masing-masing lah ikut. Mungkin Ezri nak hilangkan stres, main golf. Mungkin. Contoh. Kan, contohnya. Walaupun tak pernah. Mungkin Ezri nak pergi sungai ke, mandi sungai. Ataupun Ezri nak main skipping ke apa ke kan. Itu cara masing-masing. Betul. Cara saya nak hilangkan stres, saya nak terapi diri saya dengan masak. I see. So maksudnya kata yalah, itu cara YB healing dan tidaklah menghalang untuk YB ni nak menjadi wakil rakyat, Tak ada. nak serve masyarakat kan. Nice. Okay, sikit lah, bukanlah, maksudnya bukan sikit lagi, banyak lagi sebenarnya, tapi sikit sebelum break. Aktiviti YB. Okay, sebab kita sebut antara puasa, kita tak masuk lagi puasa, kita dah sebut sikit kerja dan kita banyak sentuh sekarang ni jiwa. Maksudnya kita faham jiwa YB ni terapi tu lah tu. Itu. Masak dapur, masak dapur kayu, kita panggil kan. Masak menggunakan dapur kayu dengan keluarga, menunya. That's your therapy, that's your jiwa. Okay, YB tadi bagi tahu 5:30 dah masak. So pukul berapa YB bangun, lepas tu masak, and then bagi yang tahu YB ni almost lah, setakat ni kita boleh kata almost, bukanlah everyday, tapi almost everyday brisk walk, jumpa masyarakat, padat tu. YB share sikit jadual. Baik, saya kongsilah sedikit kan. Tidur saya kalau tak ada apa aktiviti, lepas isyak biasa dah tidur. Kalau tidak ada apa-apa aktiviti, program, kada mesyuarat ke waktu malam, pukul 9 tu dah habis lepas isyak tu, saya tak akan ke mana. Itulah peluang saya nak tidur awal. Tapi kalau kadang-kadang ada aktiviti, ada program ke apa semua, kita balik dalam pukul 12 pun saya akan ambil wuduk terus tidur. Dan alhamdulillah saya ni daripada dulu auto 4.45, antara 4.45 hingga pukul 5 pagi tu dia auto bangun. Sebab dah set dah daripada bertahun-tahun yang lepas. Dia dah set dah 4.45, walaupun tidur pukul 12, yalah paling lewat pun pukul 5 lah. Pukul 5 mas bangun, masak-masak dengan isteri ke apa yang patut. Simple lah, masak ayam kicap ke, ikan tu ke kan. Okey, masing-masing saya dah habis, kadang-kadang tak habis masak pun sebab dah azan, saya akan pergi masjid. Isteri saya tinggal. Balik sebelum pukul 7, isteri saya dah akan keluar pergi ke sekolah. Dan walaupun saya jadi YB, isteri saya akan tinggalkan saya satu bakul kain selepas basuh kat depan pintu. Betul perasan dia post. Itu wajib. You YB, you tak YB? Tak ada. Itu dia kata itu wajib. You kena settle kan. Kalau tak, tu kita bagi. Okey. Tak sampai lama mana pun. Ya, betul. Tak sampai 10 minit, tak sampai 15 minit pun kita jemur kain apa semua. Tu kalau sekarang ni alhamdulillah anak saya dah ada yang lepas SPM, jadi dia ada kat rumah. So tanggungjawab jemur kain tu kepada anak saya lah. Tapi kalau saya tinggal anak kat asrama, tinggal saya dengan isteri dengan anak yang kecil semua ni, memang itu tanggungjawab saya lah. Bila dah jemur kain, kita dah siap tukar pakai baju seluar sukan. Sukan. Tapi itu maksudnya lepas surau balik rumah dia tukar baju lah. Tukar baju. Alright. Jemur kain ke apa, dah tutup kunci pintu apa semua, jalan lah 5 kilo. Every day almost every day. Saya akan tukar-tukar kampung.
Dekat situlah saya akan jumpa dalam perjalanan 5 km atau 7 km atau 8 km itulah saya akan jumpa dengan orang kampung yang tengah. Orang kampung ni dia pukul 7, pukul orang makcik-makcik ni, wak-wak ni yang ni, dia pukul 8, pukul 9 tu dia kat depan rumah, dia nyapu. Betul. Dia kemas rumah kat depan rumah. Itulah waktu saya dapat berjumpa dengan dia orang. Dan istimewanya bila kita berisuak kat kampung ni, Allahu Akbar. Seronoknya orang hijau ni. Hidang minum. Mi dapat minum, dapat sarapan. Kalau musim buah dapat buah, dapat nanas, dapat mangga, Cuma Ramadan dapat ni lah tak ada. keladi. Itu kan. Jadi Ramadan ni saya terpaksa ubah sikit dalam masa 30 hari ni. Tapi still brisk walk. Saya akan cuba buat sebelah petang. I see. Kita nak beriswak bukan susah. Ya, betul. Kita carilah bazar Ramadan. Dalam bazar Ramadan tu kita dalam pergi sana tu dipanggil beriswak. Betul, berjalan. Pusing dah 3-4 kali sambil buat review makan ke, jumpa orang, jumpa penduduk, jumpa orang awam. Buat video kan. Itu je lah. Yalah. Beriswak. Kurang-kurang kalau kita jalan dalam dalam bazar Ramadan nanti dapatlah 1 atau 2 kilometer kan. Kenalah ikhtiar, kena cari, kena kejar. Right. Okay, kalau yang brisk walk pagi ni, berapa lama YB spend? Sebab I'm sure as YB bila berjalan tu orang panggil, berhenti. Ya, betul. Kena disiplin sebab kalau kita melayan semua akan efek masa saya akan kerja lain. set sampai pukul 10. 10 pagi. Oh, okay. Dari 7. 7.30 tu, 7.30 lah biasa 7 suku, atau pukul 7 sampai pukul 10. Dekat situ dah saya dapat bersarapan dengan masyarakat. Saya dapat brisk walk, saya dapat mendengar aduan. Saya dapat 3-4 aduan, 4-5 aduan, apa semua dengar aduan-aduan daripada penduduk. Itulah peluang saya dapat jumpa. Saya jarang, saya tak berapa melainkan kalau perjumpaan secara rasmi mungkin kat pejabat. Tapi saya lebih suka santai dekat kedai minum, kat tepi jalan, dekat depan rumah orang. Jadi saya dapat tengok sendiri keadaan sebenar. Kalau dia kata longkang dia tersumbat, itu jam waktu saya boleh ambil gambar dan saya call pada agensi yang terlibat. Itu pendekatan saya yang selama ni yang saya bawa. Saya dapat saya tak yalah kalau tapi sebabnya saya boleh buat macam ni, saya duduk kampung dan saya orang kampung gitu. Kalau saya jadi YB tak duduk kat kampung tu, mungkin saya susah nak bercerita. Itu bezanya. Sebab saya duduk rumah saya tu di kampung sendiri. Maksudnya senang kata, yalah, I'm sure masa time berkempen dulu ataupun insyaAllah akan datang nanti, dia benda yang memang mudah, memang your everyday life activity. Dan rumah saya sering didatangi oleh setempat, masyarakat setempat. Apa-apa saja datang rumah. Kadang-kadang tu datang rumah, saya ingat nak minta sign ke nak apa, dia takut tunggu. Tapi semata-mata nak serahkan kad jemputan, tunggu saya kira ya Allah wak, kenapa tak nak sampaikan juga dekat tangan YB katanya. Itu yang seronoknya. Saya ingat ialah semangatnya tu, ingat nak minta tanda tangan. Cakap, Wak kalau nak tanda tangan, Wak tinggalkan je dulu dekat atas meja, nanti saya balik saya sign. Tak apa, lama lagi ke balik? Dia kata, kalau tu dalam 15 minit. Tak apa, Wak tunggu. Rupanya semata-mata nak serahkan kad jemputan tadi tu. Jadi bila kita duduk kampung, satunya seronoknya duduk kampung ni, bila kita dapat jemputan macam tu, tidak boleh tidak, mesti kena datang. Sebab semangatnya masyarakat kita ni menjemput kita, jangan sampai-sampai kita tidak hadir disebabkan. Saya biasalah, insyaAllah lah, kalau dekat Ijuk ni, dari segi kenduri apa pun, saya cuba hadir. Cuma datang awal ataupun datang akhir. Iyalah, of course. Kadang-kadang satu hari tu ada beberapa kan. Betul. Saya akan cuba datang, cuba penuhi dan cuba meraihkan. Yeah. Interesting. Another apa saya boleh kata, another different point of view sebagai seorang YB. Sebab yalah, guest kita sebelum ni pun kita sebut sikit kan pasal politik lama sebelum ni. Asal YB je mesti datang dengan yalah driver, ada bodyguard, tunjuk muka sekejap, lepas tu ambil gambar, lepas tu balik. Kalau tengok siri yang sebelum ni kan, itu yang
yang lama punya mindset kan. Tapi sebenarnya YB ni, in fact yang apa yang YB buat sekarang ni, and I'm sure YB PAS Selangor pun bawa sekarang adalah inilah sebenarnya. Kita bersama masyarakat, kita turun, kita brisk walk, kita tengok keadaan sebenar, apa cerita kan. Betul. Yeah, that's good. Dan That's saya suka kalau ikut tengok saya punya pergerakan, saya bergerak dengan motor Chris buruk saya, motor YB 100 Yamaha saya. Vespa saya dah problem tu yang tak boleh keluar tu. Oh, tu yang ambil gambar lawa tu. Vespa dah jarang keluar. Yang biasa saya bawa kenderaan saya utama saya adalah Chris hijau dan motor Yamaha YB 100. Itu pusing-pusing kampung. Pusing satu hijau saya boleh pergi. Saya lebih selesa turun kawasan dengan menaiki motor sikal. Okay. Alright. Sebab dekat hijau ni jalannya tak besar, Ya, kecil-kecil pun yalah. susah kita nak masuk-masuk ke apa ke, lagi mudah naik motosikal. Dan bila naik motosikal ni, bila kena panggil tu senang nak belok terus. Kadang-kadang YB. Pusing lagi. Pasal balik kan. Itu je lah mudah. Okay, nampak seronok kan, kita dah kenal siapa YB Wak Jeb. Kita dah kenal few times. I mean, kita dah kenal quite lama juga kan. So, kadang-kadang saya panggil YB, kadang saya panggil Wak Jeb sebab lebih mesra. Dan sebenarnya saya plan ke Ijuk, I think sebelum Wak Jeb YB lagi. Sampai dah jadi YB. Tak sempat-sempat. Okay, so sebelum kita lebih masuk ke dalam tentang berkaitan dengan politik and of course politik di Ijuk, kita break sekejap. Jangan ke mana-mana. Sekejap ya. I'll be back. Alright. Assalamualaikum. Kita bertemu kembali dalam What's Next Podcast siri yang ke-7. Untuk siri kali ini special ya, sempena bulan Ramadan ni bersama dengan kita yang berhormat Jeffrey Mejen, merupakan ahli Dewan Negeri Ijuk. Dah kenal dia tadi kan. Dia punya cerita pure sangat Selangorian, bukan sangat Selangorian, pure Ijuk. Dia sendiri Ijuk, rumah Ijuk, parents Ijuk, mertua Ijuk. Okay. Dan tajuk kita untuk minggu ni adalah antara puasa, kerja dan jiwa. So, kita dah masuk tadi tentang jiwa beliau. Terapi dia, memasak dengan keluarga. Dan kita dah masuk sikit tentang kerjaya dan sikit-sikit aktiviti beza dengan puasa. Cuma kita akan sentuh lagi. Okay. Untuk pusingan yang kedua ni lah kita boleh panggil YB. Kita nak masuk detail lagi kerja. Kerjaya politik YB sebenarnya bermula bila? 2000 berapa? Boleh kongsikan? Baik. Saya tak terbayang pun, tak terfikir pun nak jadi YB ni sebenarnya. Tapi saya belajar tentang politik, peluang bersama dengan politik ni adalah dengan Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim. I see. Itulah saya punya Tok Guru yang banyak bagi peluang kepada saya belajar tentang politik, tentang pentadbiran, tentang amanah, tentang bagaimana nak jaga duit sebaik-baiknya. Itulah yang saya dapat bila Allahyarham Tan Sri Khalid saya bagi peluang kepada saya, beberapa peluang pada saya lah waktu dekat Ijuk. Tahun 2008 waktu itu peliharaan kecil, saya dah mengenali beliau dengan situs sudiknya iaitu Tuan Haji Mustafa. Di situ saya rapat dan bila beliau kalah dalam pilihan raya umum 2000, saya tak ingat, 2009 waktu tu, beliau menang dan jadi Menteri Besar. Di situlah peluang yang saya diberikan. Waktu tu saya bekerja di Terakoma Sedia Berhad di Bukit Kemuning, vendor Proton yang buat molding, buat stamping. Wow. Dan waktu itu saya dipanggil oleh Allahyarham Tan Sri Khalid dengan pegawai khasnya, beri peluang kepada saya sebab jauh nak bekerja. Saya bekerja
di Yayasan Selangor. Saya berhenti dekat sana, saya bekerja di Selangor dan saya membuat kerja-kerja program di Ijuk. Selepas itu, 1.5 tahun habis kontrak, saya diberi peluang untuk bekerja di Impen College. Alhamdulillah, saya bekerja dekat Impen College selama 10 tahun. Tapi dalam masa 10 tahun itu, saya diberi peluang juga oleh Allahyarham untuk memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Majlis Sukan Negeri Selangor selama 2 tahun. Waktu itu eskonya adalah Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi. Itulah saya, di situlah saya daripada bidang teknikal, dia kerja kilang dalam teknikal, dan saya belajar tentang erti pentadbiran, dan saya belajar dalam politik, saya belajar menguruskan program, menguruskan bila dekat Impen tu habis 10 tahun, saya sebagai pengurus komersi korporat dan saya pernah jadi pemegang jawatan sebagai pengurus pusat bataliah, iaitu TVET. Jadi saya tak jauh hubungan saya dengan TVET tadi ni. Tapi untuk makluman saudara Hazri juga ya, persijilan saya bukan sahaja saya ada degree mechanical, saya dari segi SKM, saya ada SKM 1, saya ada SKM 2, saya ada SKM 3, saya ada SKM 4 dan saya ada SKM 5. SKM 5 di LKM. Okey, Diploma Lanjutan. betul. SKM 1 tu pengkhususan in apa? Listening. 2, 3 pun sama? 2, 3 ni waktu tu saya ambil untuk automotif lah. Alright. So yang di KM ni kita banyak pengurusan. So saya ambil lagi fast track dekat SIAS, saya ambil di LKM. Di LKM ni dia equivalent dengan degree lah kalau ikut sekarang. Ya, betul. Itulah, kalau nak cerita pasal TVET ni panjang, tapi dari segi insyaAllah untuk pengurusan TVET saya ada sedikit pengalaman. Menguruskan Majlis Sukan Negeri Selangor waktu itu pun 2 tahun pun saya ada pengalaman dengan kerajaan Negeri Selangor pada waktu itu. Dan itulah peluangnya saya gunakan sampai sekarang. Macam-macam kerja yang saya buat dekat tadi yang saya kongsikan tadi, daripada jadi buruh, jadi penanam pokok pandan, pokok serai, pokok tongkat ali. Itu waktu itu PKPS. Saya kerja kontrak dekat sana. Seperti saya pernah dah kerja dekat sana sebagai pekerja kontrak. Dan saya pernah juga bekerja kontrak, kerja kilang. Semua dah saya dah rasa dah. Sampailah ke hari ini Allah bagi peluang kepada saya sebagai Adun Wujud. Tapi this is not your first time bertanding kan? Betul. Waktu tu pas bergerak solo, waktu tu sebenarnya sejujurnya saya sayang dengan Impen, saya tak nak bertanding. Tetapi memandangkan waktu itu saya ada sedikit permintaan daripada Allahyarham. Ijuk yang paling lambat. Kalau perasan pengumuman waktu itu calon berkenaan dengan kerusi Ijuk waktu itu diumumkan di Seksyen 18 Seksyen 18 ke Seksyen 8? Seksyen 18. Seksyen 18. Sebab apa? Saya ada kat situ. Kerusi ada, Jeffrey Nijam, tapi tidak disebut waktu itu. Ada sedikit ni. Ya, kita tak nak cerita itu, cerita bab politik. Saya diisytiharkan saya di sini, Seksyen 19. Waktu itu yang umumkan adalah Tuan Guru Presiden. Ya. Saya Seksyen 19 dekat bawah flat tu. Masa tu saya kenal. Cuma itulah, waktu itu dah calon Ijuk saja tunggal satu yang diisytiharkan. Dan waktu tu calon kita punya sahabat-sahabat ni berjasa. Waktu itu adalah yang saya ingat waktu itu. Dan waktu itu kalah. Saya berusaha, kita kerja macam biasa. Dan alhamdulillah 2000 PRU 2015 diberi peluang sekali lagi oleh PAS Negeri untuk bertanding. Alhamdulillah saya diberi kemenangan untuk Ijuk.
sehinggalah ke hari ini. Sehingga ke hari ni Masya Allah yang berhormat. Yalah, you never know kan, walaupun sebelum tu kalah yang masa yang Ya. ni, and Tapi kalah bermaruah. then no worries, no worries. Kalah tidak hilang apa nama, tidak hilang wang deposit. Deposit. Alhamdulillah. Okey. Sebelum masuk kepada politik yang YB nak bawa pada Ijuk, apa beza aktiviti sekarang kita nak sebut kaitan puasa pula? Kalau hari-hari biasa sebelum ni dengan Ramadan, apa perubahan selain daripada brisk walk dari pagi tukar ke petang? Saya rasa tak ada apa. Biasa Saya kan? akan biasa buat macam Kerja biasa jalan je. macam Kerja biasa. tetap jalan macam biasa. Tidak ada apa pun. Cuma ialah dulu mungkin pukul 6 tu kita dah pukul 5.30 tu kita dah kena bersiap sedia untuk pergi ke kawasan-kawasan jemputan-jemputan untuk berbuka puasa lah kan. Kebanyakannya 30 hari ni kita akan bertukar-tukar masjid. Saya Alhamdulillah saya dekat setakat hari ni saya dari segi waktu solat saya akan tukar-tukar surau dengan masjid. Hari-hari. Kadang-kadang saya subuh di Kampung Jaya Setia, Isyak saya di Bukit Cerakar, Zuhur saya di Bistari Jaya. Semua saya dah pergilah, saya masuk. Jadi untuk bulan Ramadan ini dia sangat berbeza lah. Kita kena, mungkin saya akan buat buka puasa di sekian tempat, tarawihnya di tempat lain. Saya akan rotate lah. Kalau jika tidak ada jemputan-jemputan luar lah. Faham. Buka di rumah ke atau masjid je untuk untuk Ramadan ni? Yalah, kebetulan satu Ramadan hari Khamis saya dah berbuka puasa satu hari dengan keluarga. Itulah peluang dapat dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan mak apa semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul puasa yang pertama. So puasa yang kedua tu dah kena pergi ke macam sebelum ni lah macam sebelum ni lah buka ke masjid ke apa semua kan. Betul dengan masyarakat. Okey, YB, apa yang sebenarnya YB nak bawa pada masyarakat Ijuk ni khususnya? Apa perubahan mungkin ataupun apa yang YB boleh tunaikan kepada masyarakat Ijuk? Satu yang saya bawa dekat Ijuk hari ni, Alhamdulillah saya syukur sangat dengan terima kasih sangat dengan orang-orang Ijuk yang dapat menerima saya. Alhamdulillah sangat keberadaan saya tu sangat-sangat diterima setakat hari ini. Alhamdulillah. Apa yang saya nak bawa budaya itulah budaya damai politik matang kesejahteraan, BPMS. Memang satu budaya politik yang sangat-sangat bagus. Betul. Kita jauhkan daripada politik caci maki ni tak perlu, tuduh menuduh ni tidak perlu, jauhkan. Kita cubalah santuni sebaik mungkin walaupun kita berbeza politik. Yang bagi saya apa pun kat mana-mana pun saya cakap biar kita berbeza politik itu lumrah, tetapi apa pun hasil keberhasilan kerja kita manfaatnya adalah untuk masyarakat. Janganlah disebabkan oleh perbezaan politik, masyarakat ataupun orang kampung ataupun penduduk tak dapat manfaat. Jadi walau macam mana pun perbezaan kita, pastikan titik persamaan kita tu adalah yang memberi manfaat kepada rakyat. Itu saja. Ya, tak perlulah. Saya Alhamdulillah ke mana dalam Kampung Ijuk ni daripada Ratau Panjang, Bistari Jaya, masuk Kampung Jaya Setia, pergi Kampung Bukit Badung, Kampung Harmoni, Kampung Batu 7, Batu 8, pergi Parit Mahang ke Bukit Cerakar. Alhamdulillah hari ini saya dapat berkomunikasi baik dengan sesiapa sekalipun. Saya rasa saya tak ada gap. Betul-betul close dengan masyarakat. Tadi YB ada juga mention masa kita sembang tadi tentang kelestarian. Kelestarian. Menarik tu. Inilah, kalau YB. saya memang saya mengimpikan sekarang ni saya nak proses mendidik diri saya dan mendidik masyarakat yang mana Ijuk ni perlu sejahtera dan lestari. Dari segi
Ya, untuk saya kongsikan di Saudara Azri, dekat Ijuk ni ada 2 sungai. Okey. Ya. Satu Sungai Selangor dan satu lagi Sungai Buloh. Okay, saya cerita dulu Sungai Selangor lah. Sungai Selangor ni adalah sumber air kepada seluruh negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Right. Ya, Sungai Selangor ni membekalkan air kepada 4 loji. LRA ataupun loji rawatan air. Pertama Ratau Panjang. Tiga loji ni pula berada di kampung saya, di kampung Bukit Badung. LRA 1, LRA 2, LRA 3. Ya, ini yang sungai ini membekalkan air kepada 4 loji ni untuk diproses sebagai air bersih kepada penduduk negeri Selangor. Jikalah sungai ini tidak dijaga, tempoh hari kita degum dengan isu ladang babi. Kalau perasan tengok saya punya medsos, saya tak cerita babi. Saya cerita babi. Tapi saya tak tambah, tak tunjuk pun gambar kewujudan balik bayar tadi tu, bab 1 tadi tu. Saya cerita saya berada di sungai. Right. Kalau perasan saya letak gambar ikan, gambar saya berada di sungai. Saudara Azri, saya dengan Sungai Selangor tu sangat dekat. Hobi saya mancing. Oh, okey. Hobi saya menjala. Hobi saya camping dekat tepi sungai. Memang aktiviti kampung. Rakan saya ramai yang duduk dekat tepi sungai Selangor. Dan nelayan-nelayan darat ni ramai yang saya kenali. Kalau perasan gambar tu dah lama, saya keluarkan balik. Kalau orang nak cerita pasal Sungai Selangor, insya-Allah saya boleh cerita. Oh, saya ada nampak posting tu mandi sungai tu. Mandi sungai. Kerja gila. Saya waktu tu ya, saya rasa 6 ke 7 tahun yang lepas lah. Sungai Selangor itu tak jauh daripada Bukit Tagar sebenarnya. Nak jadikan cerita tu, saya boleh, sebab tu saya berani cerita Sungai Selangor ni dari satu poin sampai ke intake, maksudnya intake ni muka sauk loji air. Saya boleh cerita. Dan Saudara Azri, sebenarnya saya ada pengalaman dekat loji rawatan air ni. Saya ada 6 bulan saya praktikal dekat situ. Oh, okey. Dekat loji rawatan air. Dan lebih setahun juga saya kerja kontrak kat dalam. I see. Jadi kalau nak cerita bab sungai, bab loji air ni, insya-Allah saya boleh cerita pelan-pelan, tapi bukan kat sini. Ya. Jadi saya itulah paling pentingnya, kita kena jaga. Saya sekarang ni saya nak sangat-sangat berterima kasih kepada menjunjung kasih titah tuanku yang mengatakan bahawa Bukit Tagar tidak dijadikan sebagai pusat pertanian. Saya dah lega. Cukup lega. Betul. Sebab itu saya sangat risau tentang air dekat Sungai Selangor tadi ni. Faham. Sungai Selangor ni selalu dicemari dengan toksik-toksik daripada kilang. Ya. InsyaAllah lah saya akan bongkar satu-satu nanti. Bongkar ni bukan apa, kita nak jaga kelestarian. Betul. Saya nak jaga sungai ni supaya ia kekal lestari dan sejahtera untuk rakyat Selangor. Boleh. Itu boleh ni. Next kalau nak kupas lagi. Baik, boleh. Itu dalam sesi yang saya akan datang itu Sungai Selangor. Dan satu lagi sungai yang saya perjuangkan adalah Sungai Buloh. Sungai Buloh ni Saudara Azri, saya sangat sedih. Biarlah, saya bukan tak nak dengar orang cakap reserve sungai tu dah diceroboh lebih 10 tahun, lebih 12 tahun. Sekarang ni benda tu dah berlaku. Apa yang kita kena buat? Move on. Kita kena, saya sekarang ni sangat-sangatlah selalu dalam perkongsian saya dalam medsos, saya mendesak kepada kerajaan negeri supaya reserve sungai kiri dan kanan Sungai Buloh ni dipelihara. Saya nak tahu jarak yang betul berapa. Jadi sekarang ni kalau kita lihat sampah tu dah sampai ke tebing sungai. Saya kongsikan. Nak view daripada mana? Atas, tepi, kiri, kanan saya boleh kongsikan.
Selagi mana kita cerita berbilion-bilion, berjuta-juta kita nak buat projek terbatan banjir, selagi mana kita tidak pastikan fungsi sungai itu sebetul-betulnya, selagi itu saya rasa tak akan berhasil. Ya. Sebab Sungai Buloh menanggung air, limpahan air ni daripada upstream, daripada daerah Petaling, dari hasil pembangunan daripada Saujana Utama, pembangunan daripada Puncak Alam, pembangunan kiri kanan di kawasan Elmina, air limpahan daripada Kota Puteri yang masuk ke dalam Sungai Selangor, Sungai Buloh tadi ni, dengan keadaan Sungai Buloh yang dalam keadaan sekarang ni sempit dan cetek. Kalau tak beri perhatian, didalamkan, diluaskan, dijaga reserve sungainya, sebagi saya sia-sia. True. Faham. Tidak akan selesai. Bayangkan ya, sebelum sampai ke Ijuk, yang menjadi mangsa adalah kawasan Saujana Aman. Belakang JPJ dekat area Saujana Aman, yang sering mengalami banjir kilat bila waktu hujan. Dia akan turun perlahan sampai Kijuk, dia akan terpenuh sebelum keluar ke laut. Jadi selagi mana reserve Sungai Buloh ni tidak dikembalikan, selagi itulah cerita apa pun bagi saya nothing. So ini yang currently YB tengah perjuangkan. Ya, betul. Especially di Tapi dua saya sungai. nak ambil kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin, yang selalu orang cakap tu ambil apa yang saya cakap, cadangkan. Okay. Bukan, yalah, kalau dia nak ambil okeylah, tapi sekurang-kurangnya bila saya keluarkan, dia ada tanya pada saya macam mana Ijuk dalam ni, okey, kita akan cuba selesaikan satu persatu. Sekurang-kurangnya ada respon daripada Datuk Menteri Besar Selangor sendiri tentang isu ini. Dan saya nampak dia sangat prihatin dalam keadaan Sungai Buloh ni. Sebab mangsa banjir yang terpaksa ditanggung ya, kat Saujana Aman tu dalam lebih 200 keluarga setiap banjir kilat. Banjir sekarang ni banjir kilat ke banjir temenung ke sama saja dia punya kesannya. Betul. Saya kalau boleh-boleh, seboleh-bolehnya lah, cerita apa pun kita kembali kepada alam, bukan melawan alam. Menarik tu. Kembali kepada alam, bukan melawan alam. Cantik. Itu ya. Okay. InsyaAllah. Saya nak, harapan saya Ijuk ni lebih sejahtera, lebih lestari, bebas daripada pencemaran, rakyatnya hidup dengan tenang dan bahagia. Itu. Ya. So kalau orang tanya what's next for Ijuk, inilah yang nak dibawa dan yang nak diselesaikan. Of course kita bawa politik solusi kan, betul, daripada PAS Selangor sendiri kepada masyarakat Ijuk. Okay, alright. Sebenarnya kena tambah masa kan nak cerita pasal ni saja. Okay, tapi kita tak ada masa lagi, kita pun 1 jam saya kan. Saya faham. Yalah, of course nak bangun awal, sahur dan sebagainya kan. Okay, sebelum mungkin sedikit ucapan menutup pada YB, kita nak trivia. Trivia ni kita baru start sesi lepas ke sini, kita buat sekali lagi trivia. Secara ringkas, macam biasa trivia, saya akan tanya soalan pada YB, 2 pilihan, pilih saja, tak payah explain. Baik. Okay, fikir cepat. Betul. Okay, ready ya YB? Okay. Kopi ke teh? Kopi. Jogging atau cycling? Jogging. Apple atau Android? Apple. Seluar jeans atau seluar slack? Seluar jeans. Oh, okay. Suka berada depan kamera atau sebalik tabir? Dulu belakang tabir, sekarang depan kamera. Oh, dua-dua di balut. Okay. Berbuka dengan air buah atau air kosong? Air kosong. Kosong. Roti john atau kebab? Kebab. Suka melontar idea atau suka buat? Idea dengan pelaksanaan. Okay. Jadi pemimpin atau inspirasi? Satu je YB. Inspirasi. Inspirasi. Alright. Okay. Alright. Sebelum kita tutup, mungkin simple je YB, pendek je, seminit.
kata-kata daripada YB, nak ucap Ramadan boleh, nak khusus nak bagi ucapan kepada orang-orang hijau ke, silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada What's next? What's Next Ya. studio yang bagi peluang pada saya pada malam kedua Ramadan ini. Malam Jadi, Jumaat malam ketiga dah. Malam ketiga dah ni Ya, ya. Malam ketiga. Malam ketiga Ramadan. Jadi kesempatan ni rasanya belum terlewat untuk Of saya course, baru lagi. mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Saya dengan kesempatan ini juga saya memohon kemaafan keampunan daripada Allah SWT dan memohon maaf kepada semua rakyat hijau dan kawan-kawan yang mengenal diri saya, supaya kita dapat berlumba-lumba mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita ambillah peluang sebaiknya, dan waktu bulan Ramadan ini kita carilah titik persamaan, agar hubungan, ikatan, ukhuwah, silaturahim kita, walaupun kita berbeza politik, tetapi matlamatnya adalah untuk masyarakat atau penduduk. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada YB Wak Jeb, Ahli Dewan Negeri Ijuk, untuk sesi yang ketujuh dengan tajuk Antara Puasa, Kerja dan Jiwa. Kita dah tahu dah jiwa dia macam mana, gerak kerja dia di bulan Ramadan, puasa dia kongsikan sedikit sebanyak. InsyaAllah saya Hezri Yassin mohon maaf juga atas segala salah silap, dan macam biasa juga kita nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, menjalani ibadah puasa sehingga kita bertemu untuk sesi seterusnya. Macam biasa, what's next? Kena tunggu. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na.